Itu orang kata kasih sayang. Sama dengan anak-anak. Tak payah, jangan jerit kat dia orang. Diam, kamu ni kenapa tak belajar? Kita cakap dengan baik. Abang rasa ini penting. Benda-benda macam gini, advice seperti ini Mama adalah apa yang ibu-ibu nak tahu di luar sana. Because I think cara parents bring up their children is very important. So I think our viewers need to know this. But ini adalah satu benda yang penting. I need to bring this up, Mama. Tadi kita cerita pasal cabaran sebelum ini. Bagaimana pula cabaran sekarang? Bila Mama di dalam fasa ada anak macam Sadiq Sigaraga. Fasa sekarang. Bukan dulu cabaran lain, sekarang cabaran lain pula. Sekarang Mama ada anak seperti Sadiq Sigaraga, Space Dollar, Saleh Amani yang dengan duduk dalam dunia social media, duduk dalam dunia kerja kita semua ni, confirm Mama lalui cabaran lain. Apakah cabaran-cabaran itu? Dia macam gini sayang. Bila dia orang kecil, kita sebagai ibu, kita tak cukup tidur kerana dia orang demam, batuk, sesama, suntikan dan seterusnya yang mengakibatkan mereka demam sebenarnya. Tapi apabila mereka dah peringkat remaja, kita pula tak cukup tidur kerana fikirkan tentang masalah rakan sebaya dia orang, pelajaran dia orang dan sebagainya. Tetapi bila masuk fasa sekarang, ya kita pula selalu tak cukup tidur kerana kita fikirkan tentang bukan saja rakan sebaya, untuk masa depan mereka. Adakah mereka dapat masuk ke Menara Gading? Adakah mereka boleh lanjutkan pelajaran? Adakah mereka boleh mendapat pekerjaan baik? Memang betul Allah tu dah susun semua sekali. Tapi kasih sayang kita sebagai ibu untuk anak-anak, kita nak yang terbaik untuk anak-anak. Tapi satulah Mama cakap, tolonglah, Mama pernah tengok depan mata Mama seorang ibu tengking anak depan orang dekat mall, dah tak ada segan silu, anak dia menangis, tolong Mama malu. Dan ibu tu dah tak cukup tu pukul lagi anak dia. Ya Allah, insaf Mama. Sebab dengan begitu dia mendidik anak dia untuk menjadi lebih keras, lebih degil, dan dia bukan menolong anak dia untuk menjadi, orang kata, memahami, menjiwai masalah apa yang dia hadapi. Macam ini sayang. Apa yang Mama selalu buat bila peringkat umur macam ini, selalu Mama puji dulu sebelum Mama bantai anak Mama. Bukan bantai dari segi fizikal, dari segi bahasa. Mama akan puji Abdullah contohnya. Abdullah anak yang baik. Mama sayang kepada Abdullah. Kawan-kawan pun sayang pada Abdullah. Apa kesilapan yang Abdullah buat dulu semua tak apa, Allah tu ada sayang, dan insya-Allah Abdullah akan jadi orang lebih baik. Tetapi baru masalah. Jadi puji dulu dan kemudian baru beritahu kesilapan dia orang lakukan. Jadi dia orang tak ada jiwa merontak. Sebab remaja ni, kadang-kadang remaja ni, dulu kita fikir remaja bila dah umur 13, 14 tahun. Tak, zaman sekarang remaja lebih cepat. Kadang-kadang 9 tahun tu dia orang dah masuk ke peringkat memberontak, jiwa memberontak. Bila kita marah dia orang ketengking kita, muka masam dan seterusnya. Jadi kita kena main peranan, dekati mereka. Dan satu lagi, kalau ada rezeki, bawa anak-anak pergi makan angin. Tak payah pergi luar negara, ajak pergi macam dekat Sunway Lagoon ke Formosa. We used to do that a lot. Yes. Oh yeah, masa kita Mama muda. Ingat masa tu Sunway Lagoon belum ada. Yang ada Formosa. Waterworld. Ya, kita ambil banglo. Lepas tu yang ambil banglo your uncle lah, Halidir. Dia ada kemampuan. Lepas tu Mama untuk elakkan you all makan, belanja terhad. Apa Mama buat, Mama masak. Buat makaroni goreng, buat nasi lemak, buat apa. Janganlah cerita makanan sekarang. Bukan masuk yang sesuai. Mama beri pahala. Yelah, sebab bila Mama cakap Allah Ta'ala tengok sama ada you boleh sabar ataupun tidak, sayang. Ablah boleh, tapi jangan cerita makaroni goreng. Itu kelemahanku. Abdullah takkan lupa masa tu Mama, bila kita semua pergi Waterworld lah. To me Waterworld yang paling best. Sebab kita semua duduk krem dalam satu bilik, bercuti sama-sama, ada swimming pool dekat luar. Tapi seronok sangat bila kita dapat lalui semua benda itu. Mama, sekarang setelah Mama berjaya jadi seorang ibu, to me, Alhamdulillah, belum lagi sayang, belum. You can see, banyak lagi dugaan. Mama ni humble korang. Mama ni teramat humble. Dia tak nak mengaku benda tu. Tapi tak apa, it's okay. I sebagai anak, I boleh cakap benda tu. Now that you have succeeded in being a teacher, a mother to all of us, what's your next plan?
Cucu lah. Cucu mama akan bersama cucu mama didik dia orang dengan kasih sayang, dan kemudian mama ajak dia orang main macam mama buat anak-anak mama. Sebab sekarang dia orang terlalu, kadang-kadang ada di antara mereka mama tengok anti-social, asyik dengan handphone, dengan tablet, dengan apa, tak peduli apa yang berlaku di sekeliling mereka. Anti-social adalah perkara yang tidak baik. Jadi ajak dia orang keluar, ajak dia orang bermain, pilih kawan yang bagus, ajak kawan datang ke rumah, masak-masak sedikit, tapi kita kenal siapa kawan mereka. Kalau ada remaja kita tahu budak ni bila datang kamu boleh cium bau rokok. Yang ini bila dia bual dengan kawan dia gunakan bahasa yang kotor-kotor, yang kesat-kesat. Dia tu nanti kita panggil Abdullah berbaik. Abdullah dengan A ni, mama tengok A ni bila bercakap tak habis-habis guna perkataan kotor. Be careful. Lepas tu yang ini mama cium dia datang bawa rokok. Abdullah, kita jangan larang, jangan mama tak nak you berkawan dengan A, mama tak nak you berkawan dengan B. Boleh, tapi berwaspada. Dan kemudian panggil kawan dia duduk sama, tapi jangan aibkan dia depan orang ramai. Panggil dia contohnya Ali, Ali ada isap rokok yang sayang. Itu memang cara mama cakap. Mama bukan dululah. Let me betulkan mama cakap. Dululah kalau orang isap rokok itu cara mama cakap. Sekarang bila Abdullah bawa kawan Abdullah beraya dekat rumah mama, tak kira lah kawan Hadi ke Abdullah ke, mama akan bawa keluar tengah pagi raya. Mama akan keluar dengan baldi penuh dengan air, simbah kita semua. Betul sayang. Kemarin Danish, Hadi, Abdullah datang, dia orang isap rokok. Lepas tu yang ada mama halau dia orang, jangan isap rokok rumah. Dia orang pergi kat kereta, dia orang isap rokok. Mama ambil perlahan baldi gayung, musibah dia orang dengan air. Masalahnya tak akan pakai baju raya. Tapi itu bukan hukuman. Sebab itu semua menunjukkan kasih sayang. Okey, satu lagi perkara mama. Abdullah nak mewakili anak-anak muda di luar sana yang kita consider late bloomer, which is not a bad thing. Late bloomer. Abdullah pasti ramai ibu-ibu di dalam live kita ini sekarang kemungkinan ada anak lelaki yang late bloomer. Apa yang mama buat untuk bimbing Abdullah? Apa yang mama buat yang mungkin ibu-ibu di luar sana perlu tahu supaya jika mereka